Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afif Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta bajet pilihan orang muda yang pastinya kereta ini seronok dipandu dan harga pasaran pada hari ini masih stabil lagi. Maksudnya di sini 5 kereta yang dilistkan dalam video ini mempunyai value yang agak tinggi bagi harga pasaran second hand ataupun susah jatuh harga. Saya percaya siapa yang pernah pandu 5 kereta yang dilistkan dalam video ini pasti kagum dengan kereta ini, walaupun kereta ini bukanlah dicipta sebagai sebuah kereta high performer. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita tengok kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Honda CR-Z. Honda CR-Z yang kita nak tengok kali ini merupakan versi manual. Sepanjang pengeluaran Honda CR-Z ini terdapat 2 versi transmisi yang diperkenalkan, iaitu automatic dan manual. Untuk versi manual merupakan versi low spec bagi Honda CR-Z. Honda CR-Z ini mula diperkenalkan pada tahun 2011 sehinggalah tahun 2016. Kenapa pula versi manual yang dilistkan untuk Honda CR-Z ini? Kerana model ini antara jentera Honda yang mana menggunakan enjin manual original yang seronok dipandu. Kalau korang hari ini nak cari kereta original manual dekat Malaysia bermula daripada tahun 2007 sampailah ke hari ini, saya percaya tidak ada, melainkan versi performer ataupun versi tie up. Tetapi untuk versi itu kita tak tuliskan dalam video ini sebab ia bukanlah sebagai sebuah kereta bajet. Dan satu lagi, kalau ada pun mungkin owner lama dah tukar gearbox auto kepada manual. Namun untuk Honda CR-Z ini memang ada Honda Malaysia bawa masuk versi manual. Saya boleh katakan ini antara satu-satunya pada hari ini yang ada pada jentera Honda. Okey, beralih cerita kita kepada Honda CR-Z ini. Ia menggunakan enjin 1.5 liter plug-in motor hybrid. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa lebih kurang 135 horsepower. Walau bagaimanapun saya boleh katakan enjin ini antara enjin yang seronok dipandu jugalah, walaupun ianya bukanlah enjin performer. Terutama sekali bila RPM tinggi untuk tukar kepada gear lebih tinggi. Dan satu lagi, harga pasaran terpakai untuk Honda CR-Z pada hari ini tidak jatuh teruk sangat seperti jentera Honda yang lain. Ini disebabkan oleh ramai yang cari jentera ini untuk dijadikan sebagai sebuah kereta projek. Harga pasaran untuk Honda CR-Z pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM28,000 sehinggalah RM45,000 bergantung pada tahun serta condition kereta. Harga ini merupakan harga Honda CR-Z yang original. Namun jika yang telah ditukar kepada enjin lain ataupun yang sudah diswap kepada enjin lain, harganya atas daripada RM50,000. Kedua, Toyota Vios NCP42 manual. Ini merupakan Vios generasi pertama. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2003 sehinggalah tahun 2007. Menggunakan enjin 1.5 liter VVTi manual. Saya boleh katakan varian manual ini semasa awal pengeluarannya dulu ianya tidaklah dikeluarkan terlalu banyak berbanding versi automatik. Saya boleh katakan gearbox 5 speed kelajuan manual ini boleh memberi respon yang cepat kepada pemandu serta lebih responsif. Terutama sekali anak-anak muda yang suka dengan kereta manual. Tambahan pula, jentera ini senang untuk dijaga dengan kadar penggunaan bahan api paling jimat berbanding automatik. Lebih kurang penggunaan bahan api 15 ke 17 km untuk per liter. Kalau ikutkan Toyota Vios versi manual ini memang tidak famous di Malaysia, tetapi di negara luar ianya dicari-cari, terutama sekali di Thailand. Sebabnya ramai guna model ini untuk kategori motorsport grass groove kerana senang modi dengan bodi yang agak ringan. Harga pasaran dekat Malaysia untuk Toyota Vios generasi pertama ini ataupun NCP42 ini kita dah boleh dapati bawah daripada RM20,000. Itu pun bergantung pada condition. Siapa dekat sini peminat Toyota Vios ini? Cuba korang komen dekat bawah. Seterusnya, ketiga, Proton Satria Neo 1.6 liter CPS manual. Ini merupakan satu-satunya kereta national sport yang ada dalam list ini. Menggunakan enjin 1.6 liter Campro CPS manual.
Enjin ini mampu memberi input 125 horsepower dengan 5 speed kelajuan manual, mampu memberi feel kepada pemandu cukup sempurna. Terutama sekali bila sampai RPM redline. Untuk handling pula memang tak perlu cerita panjang, ramai yang tahu antara yang terbaik dalam segmennya. Itu bab enjin serta handling. Daripada segi bentuk rupa pun tetap nampak up to date walaupun ianya sudah pun berusia. Bagi harga pasaran terpakai untuk Satria Neo CPS pada hari ini kita dah boleh dapati bawah daripada RM18,000. Itu pun bergantung pada condition. Kalau korang hari ini nak cari sebuah kereta sport fun to drive, senang jaga, maintenance agak rendah berbanding kereta yang lain, ini salah satu pilihan yang terbaik yang perlu ada dalam list korang. Keempat, Kia Forte Coupe. Ini antara model yang underrated di Malaysia, tetapi berbaloi untuk anak muda yang baru dapat kerja yang nakkan gaya yang lebih. Mempunyai spesifikasi enjin 2.0 liter NA Dodge. Jentera ini dibina bukanlah sebagai sebuah kereta performa, tetapi ianya sebagai sebuah kereta sport. Jadinya kos untuk selenggara kereta ini agak rendah. Saya boleh katakan di sini, jika orang tak tahu harga kereta ini, mereka akan cakap harga kereta ini atas daripada RM50,000, lingkungan 70 ke RM50,000. Ini disebabkan oleh bentuk bodi yang tetap nampak evergreen, tambahan pula yang sudah diberi sentuhan modifikasi. Namun pada hari ini harga kereta ini kita dah boleh dapati bermula daripada harga RM20,000 sehinggalah RM30,000 bergantung pada condition. Kalau korang hari ini nak cari kereta sport yang nampak mewah, bergaya dan ada ciri-ciri yang canggih yang ada pada kereta hari ini, contohnya seperti keyless entry, push start button, enjin yang mudah untuk dijaga, ini merupakan pilihan yang terbaik yang perlu ada dalam list korang. Tambahan pula bila diberi sentuhan kosmetik sedikit pada Kia Coupe ini terus nampak cantik. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Proton Iris Manual. Saya percaya pada hari ini jarang sangat orang suka jentera daripada Proton ini. Tetapi kenapa ianya ada dilistkan dalam video ini? Kerana ini antara kereta Proton yang dibina cukup sempurna dengan ciri-ciri hatchback. Sebab itulah body Proton Iris ini antara yang terbaik pernah dipilih untuk dimasukkan enjin yang lebih power yang digelar sebagai Iris R5. Untuk kelebihan pada Proton Iris Manual ini, saya rasa dah banyak kali jugalah saya nyatakan dalam video-video saya yang lepas. Namun untuk kali ini kita nak tengok kenapa ianya ada disenaraikan kali ini, walaupun jarang anak muda yang suka dengan kereta ini. Alright guys, so sebenarnya jika korang hari ini yang suka memandu tetapi tak tengok rupa sangat, ini merupakan kereta bajet yang perlu korang pilih dengan enjin 1.6 liter manual. Kalau korang tengok pada hari ini banyak manufacturer di luar sana telah pun mengeluarkan body sebegini, yang mana body kecil tetapi banyak ciri-ciri performa pada kereta itu. Contohnya seperti Toyota Yaris GR, Suzuki Swift Sport, Ford Fiesta ST dan beberapa lagi kereta kecil yang lain yang mana diberi sentuhan performa. Harga untuk Proton Iris pada hari ini untuk unit terpakai ataupun untuk unit second hand bermula daripada RM8,000 sehingga RM15,000. Itu pun bergantung pada condition. Siapa dekat sini pengguna Proton Iris Manual ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, so itu adalah 5 kereta bajet untuk orang muda, harga masih stabil lagi serta seronok dipandu. Saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.